Hai guys, Assalamualaikum. Ingat saya lagi tak? Okey, saya Bang Wan dari JB Auto World Ipoh. Hari ni saya ada nak review kat korang Honda City V-Spec tahun 2022. Spek kereta ni V dia bawah daripada RS. Tetapi kalau kita tengok dalaman dia, macam-macam dia dah bagi. Okey, jom kita masuk dalam. Untuk depan sekali kita boleh nampak steering ada pedal shift, ada multifunctional steering, and then screen pun dah besar dekat sini. Okey, tengok seat leather cantik-cantik, kemas-kemas, tak ada koyak-koyak, tak ada cala-cala. Okey, jom kita tengok di bahagian belakang apa lagi dia bagi. Nampak? Condition seat di belakang memang cantik. Dia punya door trim pun cantik, tak ada cala langsung. Okey, kereta yang design sangat sleek sebenarnya, tak payah modified pun dah cukup cantik. Nampak nombor plate pun special, jarang-jarang kita jumpa atas jalan. Okey, jadi guys, jangan lupa kalau cari kereta, nak pakai kereta untuk raya, cari Bang Wan JB Auto World. Terima kasih.